Berapa nama? Betul nama? Boleh ke? Ha? Dekat. Dekat. Duduk kat dekat motor. SP. Hari ni kita nak cantik lah warna ni. Ya, dekat. Tapi kenapa macam tu? Berapa? Dekat. Berapa? Jangan tutup kamera. Berapa lawa? Cantiknya colour dia. Ini dia nak aksesori bos. Bila aksesori? Apa? Ada ini dia semua. Jadi buat orang. Ni kakak dengan adik beli motor Yamaha baru. SP. So macam mana adik rasa? Rasa macam nak nangis. Oh, mana lagi lawang dengan Vario? Nangis. Tengok dekat dalam pun dapat. Tengok. Dia cantik. Papa beli motor baru. Dah. Cuba laju. Kosong eh? Kosong warna dia dah lah cantik. 21,000 kan? Wow. Kan? Kejap kita lalu kat atas tu. Sekejap. Mirror dia keras. Cantik. Woohoo! I love colour blue. Yes. Kenapa kabur? Makan ni rasa macam mana? Gegar dia tu tak ada rasa macam tak terangai. Ada ha? Laju. Oh, kita dia lawa tau. Kan? Kan? Dah. Correct. Kalau Vario dia macam kat sini ada tu. Kat sini macam ada ni. Macam ni. Kat tepi dia. Kat sini ada nombor dia. Cantik guys. Tak dengar engine dia. Kan? Rasa macam motor elektrik kan? Ha? Macam motor elektrik kan? Tapi ni papa tak letak rumah dulu lah. Papa letak Kalau menumi dulu lah. Okay. Okay guys, tunggu kita sampai kat rumah dulu. Okay guys, so kita dah nak sampai dah rumah. Cantik. Tengok. Tadi warna oren kan, kalau satu tu. Kalau full warna biru cantik. Kaca warna kata bu. Kasih. Kaca. Cantik. Tak rugi sebab ada warna biru, hijau, merah. Macam baju macam bunyi. Kata. Tapi yang ni siap. Lepas tu steering dia ringan kan? Handle. Tunggu. Baru jalan 7. Balik jalan 7 km. Okay, kita dah nak sampai rumah tu. Rumah warna biru tu. Dah sampai. Cantik. So, kita dah parking motor. So, jom kita tunjuk warna apa. Sorry, kita tekan. Colour dia. Cantik doh kat depan dia. Cantik Kat sini boleh bubur 2 helmet dekat sini. Kat sini tak ada tempat letak lah. Kat sini tempat minyak. Ni meter dia. So dah.
motor baru SP. Jap. Hai guys, hari ni kita nak unboxing. Biasalah. Guys, Sangkut kat handle. Gemuk nak cantik kita. Tak boleh tu. Keluarkan. oh berarti ni boleh sangkut handphone. Memanglah. Boleh tak? Boleh. So, ini kita sangkut sikit so boleh dah. Bukan shower cap. Okey, bubuh dalam ni, lipat. Bukan shower cap. Wah, luas juga helmet dia. Tengok. Luas kan? Kenapa ni?